Affiliate TikTok dikira sebagai individu menjalankan perniagaan. Walaupun tak daftar enterprise, masih perlu declare borang B. Boleh sediakan akaun untung rugi untuk kurangkan cukai. Pendapatan gaji tetap tadi perlu declare sekali dengan pendapatan part-time jual penapis air. Boleh declare borang B. Digalakkan untuk sediakan akaun untung rugi bagi kurangkan cukai. Tarikh akhir submit borang B adalah 30 Jun setiap tahun. Jangan lupa simpan borang EA atau EC untuk gaji dan borang CP68 untuk komisen part-time. Boleh, tapi layanan perlu sama dengan staf lain. Ada skop kerja, ada tolakan KWSP dan SOSO, ada surat tawaran serta mestilah wujud hubungan antara majikan dan staf. Perlu sediakan payment voucher sebagai dokumen sokongan bagi tujuan perakaunan. Boleh, tapi perlu ada pembahagian seperti 1/3 bil akan dicukaikan, 2/3 lagi akan dibenarkan untuk dituntut. Boleh kenakan sewa, tapi nanti tetap akan dicukaikan di bawah pendapatan lain dalam borang B. Kalau declare cukai enterprise, samalah maksudnya dengan declare cukai individu, kerana enterprise pun masih di bawah kategori individu. Boleh rujuk video TikTok Abah Cukai bertajuk Ulang Kaji Borang BE dan B. Sekiranya anda ada masalah percukaian, marilah nanti Abah Cukai.